dia susah kerana Haji Hadi ni merupakan seorang yang mendakwa telah mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 kali. 4 kali. Ya. Lalu bila dia dah letak diri dia di satu tahap yang orang anggap bagaikan wali, melainkan kalau Hashim Jasin dah mimpi jumpa Nabi 5 kali. Okay, you got to up. Okay. So, kalau dah begitu, saya nampak memang susah orang PAS nak lepaskan ataupun tidak akur kepada kehendak Haji Hadi. Itulah sebabnya bila Haji Hadi keluarkan hujah-hujah yang boleh dikatakan tidak munasabah, seperti rasuah itu sedekah, fitnah itu dibenarkan, harus dan sebagainya. Lalu orang PAS boleh terima, sedangkan itu semua adalah jelas bercanggah dengan hukum. Dan kalau kita nak gunakan hujah-hujah yang seperti mana yang kita bincang dululah, iaitu khawfud dararain, keburukan yang dua keburukan mana yang lebih kurang, yang kurang daripada dua keburukan, maka itulah yang bawa kepada amalan zaman Khalifah Uthmaniyah yang saya ceritakan dulu, iaitu sampai ke tahap boleh bunuh adik-beradik. Boleh bunuh adik-beradik dia semata-mata nak mengekalkan dia pasal takut akan berlaku pemberontakan. So boleh dihalalkan nyawa yang haram dibunuh. Dia tak melakukan apa-apa kesalahan. Kesalahan dia adalah dia adik kepada boleh mewarisi sekiranya putera mahkota. Dia adalah adik kepada putera mahkota. Ada satu ketika itu sampai 9 adik-beradik dibunuh, kerana dibenarkan, kerana takut satu hari yang adik dia akan memberontak dan memimpin atas sebab dia keturunan Uthmaniyah, maka dia akan menggulingkan kerajaan abangnya dan sebagainya. Lalu bila kita guna benda-benda macam ni untuk politik, untuk menentukan hukum dan sebagainya, ianya boleh membawa kepada satu keputusan yang sangat-sangat tersilap lah. Okey. Kita pertimbangkan kemungkinannya berlaku seperti mana Mustaqim sebut ni. Adakah mungkin berlaku ataupun itu memang dia punya langkah-langkahnya ataupun salurannya lepas presiden jadi Mursyidul Am? Mungkin dalam keadaan ni kita kata jawatan presiden dan Mursyidul Am patut terus diberikan kepada Haji Hadi lah. Dan Majlis Syura Ulama pun boleh pencen lah. Biar Haji Hadi lah pegang semua jawatan. Kerana dia dah mimpi jumpa Nabi 4 kali. Kecuali ada yang boleh mimpi 5 kali lah. Lalu kedudukan dia dah jauh ke depan. Tok Guru Ni Aziz, almarhum Tok Guru Ni Aziz pun ada sebut, dia kata saya pun tak pernah mimpi jumpa Nabi lagi, dia kata. Tapi Haji Hadi dah jumpa 4 kali, dia kata. So, saya tak tahulah sama ada almarhum sebut itu secara berseluruh ataupun secara serius. Kalau macam tu tak payahlah kita nak bawa apa-apa hujah, kita dengar je lah apa yang dia cakap. Sebab tak payah nak kita ni, kalau kita tengoklah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, semua berhujah. Ikut dia punya hujah, ikut dia punya dalil, ikut dia punya anu dan sebagainya. Bukan ikut aku dah mimpi jumpa Nabi lalu kau kena ikut cakap kamu ikut cakap aku. Umat Islam kena berpegang kepada kebenaran hujah itu. Bukan pada orang itu. Itu yang Saidina Ali karamallahu wajhah pernah menasihati. Dia kata unzur ila ma qala. Nengok pada apa yang dikatakan, wala tanzur ila man qala, dan jangan kamu tengok kepada
siapa orang yang dia. mengatanya. Dia tengok ma qala, bukan man qala. So janganlah kita kata Haji Hadi kata macam ni, maka semua yang dia kata tu betul kerana dia dah jumpa Nabi 4 kali dalam mimpi dia. Ya. Tu sepatutnya begitu. Mimpi itu membawa dia kepada satu kedudukan tak perlu ataupun tidak boleh dipersoal macam tu. Maknanya orang anggap dia luar biasa lah, dia wali lah kiranya. Orang anggap dia macam wali lah, ya. Wali pun buat silap, kan? Betul. So tu yang Sayyidina Ali pesan, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Jangan tengok orang je. Tengok pada apa yang dikatakan, bukan siapa yang katakan. Baik.